Dah banyak kali buat ECG, semua normal tapi saya masih sakit dada. Masalah ni ramai yang ada. Sakit dada bila jumpa GP atau pergi emergency department, ECG normal, blood test normal. Lepas 2-3 hari balik hospital, kena lagi sakit dada. Macam mana nak tentukan sakit tu sakit jantung ke tak? Baik, saya nak bagi tahu satu benda. Kalau buat ECG normal, kalau buat blood test troponin pun normal, dia mengatakan engkau tak kena serangan jantung. Tetapi bukan bermakna sakit tu bukan sakit jantung. Nak diagnose sakit dada tu sakit jantung, walaupun dia bukan sakit serangan jantung, memerlukan test yang lebih mendalam. Saya bagi contoh, 20 ataupun 35% daripada semua pesakit yang kena serangan jantung, semasa kena serangan jantung ECG akan normal. Ramai juga yang buat troponin, tapi kalau salah masa buat troponin. Contohnya kalau sakit dada sekarang, kita buat blood test troponin tu dalam masa 1 jam selepas sakit dada, tak boleh detect serangan jantung. Sebab blood test troponin tu kena tunggu dekat 2 atau 4 jam baru boleh detect sakit tu sakit serangan jantung. Jadi kalau kita buat troponin tu normal, tak semestinya bukan serangan jantung. Sebab ada setengah-setengah pesakit saya datang dengan serangan jantung, buat ECG nampak saluran darah tu block completely, tapi dia datang awal blood test tu normal, masih normal. Cepat-cepat kita buat rawatan angioplasti dengan stent, nampak saluran darah tu block completely, kita buat rawatan balloon dengan stent. Lepas hari keesokan kita buat blood test tu balik, nampak jelas ada serangan jantung yang besar. Sebab first troponin tu normal, sebab buat terlalu awal. Bagus datang awal dekat hospital. Jadi ada test yang kita perlu buat untuk pastikan bukan sakit serangan jantung, bukan sumbat saluran darah jantung, selain daripada blood test dan ECG. Contohnya setengah-setengah pasien kita sarankan buat exercise stress test. Tetapi exercise stress test ni bukanlah test yang paling tepat. Dalam banyak-banyak test yang kita ada untuk detect saluran darah sumbat dalam jantung, exercise stress test walaupun test yang paling mudah, yang paling murah, yang paling selamat, tetapi adalah test yang paling kurang tepat. Test-test yang lain lagi tepat. Contohnya CT coronary angiogram. Ada yang boleh buat stress MRI ataupun stress nuclear scan. Dan kadang-kadang pasien memang terpaksa buat angiogram. Dapat ketentuan 100% sama ada saluran darah tu block ke tak block. Ramai sangat dah masuk keluar hospital beberapa kali. Setiap kali masuk hospital, termasuk public hospital, injection cair darah 3-4 hari, keluar balik hospital. Bulan depan kena sakit dada lagi, tak pasti jantung ke bukan. Masuk lagi hospital 3-4 hari, cocok ubat cair darah 5-6-7 hari. Balik rumah berulang-ulang kali. Pesakit-pesakit macam ni elok buat je CT coronary angiogram ataupun invasive angiogram. Dapat ketentuan muktamad. Lagi elok daripada ambil ubat-ubatan sakit jantung dalam keadaan kau tak sure pun ada sakit jantung, ataupun memang tak ada pun sakit jantung.